kita akan start dapat komisen sebanyak 21%, lebih kurang dalam 2 ke 3 ribu ringgit cash. So syarikat akan bank in ke dalam akaun, bulan depan automatik, kita tak payah claim, automatik masuk akaun. Jadi ini saya nak kongsi dengan anda. So apa bisnes ni? Apa produk ni? Pernah dengar ke tak pernah dengar? Elok ke tak elok ni? Saya nak bagi tahu ini jenama nombor 1 daripada US yang mana orang kita memang dah guna lama dah pun. Kat Malaysia dah guna lebih 30 tahun. Sangat diyakini, terbaru kita menang 5 tahun berturut-turut daripada Reader's Digest untuk anugerah the most trustworthy. Maksudnya orang lagi percaya vitamin-vitamin daripada syarikat ini berbanding dengan farmasi. So jenama apa? Jenama dia warna hijau. Kalau anda tahu, Shaklee. Shaklee Corporation memang terkenal dengan high quality. Jadi bila kita cadangkan kawan kita ada masalah gout, masalah kolesterol, sakit lutut, masalah buasir, apa saja masalah kesihatan, dia tak ada isu jenama dan tidak ada isu orang kata kualiti. Sebab Shaklee memang syarikat yang sangat pentingkan kualiti.